Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Borhan Abu Samah dalam sesi temu bual sempena pilihan raya negeri Johor. Bersama saya Tan Sri Anwar Musa selaku pengarah pilihan raya untuk Perikatan Nasional. Tan Sri, macam mana setakat ni yang masuk hari ketiga kempen berjalan ni bagi pihak Perikatan Nasional? Secara keseluruhannya Alhamdulillah, walaupun kita perlu mengakui bahawasanya pilihan raya ini adalah seolah-olah satu snap election. Kita kena mengakui bahawasanya kita tidak menduga negeri Johor ataupun Dewan Undangan Negeri Johor yang dibubarkan lebih awal. Malah tumpuan kita lebih tertumpu ke Melaka dan juga Negeri Sembilan. Dengan itu, persiapan yang kita telah siapkan untuk Johor agak sedikit terkebelakang. Dan sebaik saja Dewan Undangan Negeri dibubarkan, kita barulah mula mengambil tindakan-tindakan dan sebahagian daripadanya agak memakan masa. Terutama sekali menguruskan in-house problem lah dalam Perikatan Nasional. Kemudian timbul soal perundingan kerusi. Ini semua memakan masa dan rumit tetapi tak dapat dielakkan. Dan juga satu pada masalah yang tidak dihadapi oleh parti lain tetapi dihadapi oleh kita Perikatan Nasional ialah soal nak pakai logo apa. Bila kita tidak putuskan nak pakai logo apa, maka urusan persiapan logistik, percetakan bendera dan juga bahan-bahan pilihan raya jadi terhenti. Kerana waktu itu ada dua gambaran. Satu, memasuki pilihan raya dengan menggunakan logo Perikatan Nasional atau apakah boleh sebagai satu option masuk pilihan raya mengikut parti masing-masing dalam kalangan anggota. Jadi itu yang sedikit merencatkan dan hanya beberapa hari sebelum penamat calon semua perkara itu dapat dilunaskan dan barulah segala-gala persiapan tu barulah bermula. Tapi Alhamdulillah sehingga hari ini setelah 1-2 hari penamaan calon disempurnakan, segala-galanya telah ada on track dan juga naratif pilihan raya dan juga gerakan-gerakan pilihan raya, mobilisasi pasukan-pasukan yang membantu daripada negeri dan sebagainya telah mula dapat digerakkan. Dan mulai pada hari ini saya menjangkakan jentera pilihan raya Perikatan Nasional akan berjalan dengan lebih baik insyaAllah. Tan Sri, dalam pilihan raya negeri ini, Perikatan Nasional ni underdog. Berdasarkan putusan pilihan raya negeri yang sebelum-sebelum pun, prestasi di Johor ni tidak merangsangkan sangat. Bagaimana kali ini Tan Sri melihat? Ya, sebenarnya bukan istilah underdog lagi dah. Kita menerima hakikat pilihan raya ini agak berbeza daripada pilihan raya yang biasa. Di mana awal-awal lagi kita telah mengambil pendirian pertarungan ataupun competition lebih tertumpu antara PH yang berlawan dengan BN. Dan benarlah mereka dua parti yang telah meletakkan calon di kesemua kawasan. Dan sebab itu kita mesti ada satu pendirian yang jelas. Dan pendirian kita ialah kita mendukung kerajaan Barisan Nasional Negeri Johor. Dan kita tidak mahu ada satu kesamaran daripada sudut kita. Sebab PN khususnya PAS membuat sesuatu ketetapan itu berdasarkan kepada dasar. Bukan berdasar pada orang kata sentimen ataupun nak tengok pragmatism yang mana lebih memberi keuntungan dan sebagainya. Kita tak ada pendekatan begitu. Terutama dalam PAS yang menjadi perhitungan itu adalah soal dasar. Dan soal dasar jelas sekali kita tidak mendukung dasar yang dibawa oleh PH
sama ada PKR ataupun DAP, itu jelas, tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran mengenainya, dan sebab itu kita mengambil pendekatan, kita mendokong, malah membantu, malah telah pun mengisytiharkan sokongan kepada Barisan Nasional di mana tempat Perikatan Nasional tidak bertanding. Jadi awal-awal lagi kita bukanlah satu kelompok yang nak membentuk kerajaan di Johor. Itu pendekatan yang kita ambil. Jadi setakat ini Alhamdulillah, dan semalam apabila Dewan Tertinggi ataupun Jawatankuasa Tertinggi PAS membuat mesyuarat, kita bincang lagi perkara itu supaya lebih jelas lagi, dan semalam telah dikeluarkan kenyataan secara hitam putih tentang beberapa pendirian PAS supaya tidak ada kesamaran mengenainya. Boleh Tan Sri jelaskan lagi tentang kenyataan tu sebab dia agak pendek dan dia agak mengelirukan bagi orang yang tak faham senario politik yang sebenar. Ya, pertama sekali kita membuat satu ketetapan yang simple, iaitu di mana Perikatan Nasional tidak bertanding, iaitu di 23 kerusi. Kerana kita bertanding 33, ada lagi 23 kerusi yang Perikatan Nasional tidak terlibat. Maka di 23 kerusi itu kita menyokong Barisan Nasional, di mana 14 daripada 23 itu adalah straight fight di antara Barisan Nasional dengan PH. Maka di situ, di 14 kursi itu jelas, kita dan penyokong-penyokong kita memberi sokongan kepada Barisan Nasional, dan di tempat-tempat yang lain juga, dalam kalangan 23 kursi itu yang mempunyai pertandingan lebih pada 2 penjuru, pilihan kita juga tetap untuk memberi dokongan kepada Barisan Nasional, dan kita ingin melihat kerajaan yang ditunjangi oleh Melayu Islam di Johor mesti dipertahankan. Itu yang penting. Dan dari segi itu, dasar yang dibawa oleh Barisan Nasional adalah dasar yang kita telah tahu, kita telah faham, dan kita merasakan ia adalah wajar disokong, dan yang penting no PH, no DAP dalam pendekatan kali ini. Tapi kalau dilihat dari kita tengok ke belakang balik, dulu UMNO ni musuh tradisi PAS lah. Tapi disebabkan dinamika politik kita yang begitu laju perubahan, sekarang ni UMNO dengan PAS bekerjasama. Bagaimana penerimaan ahli PAS itu sendiri? Kalau kita perhatikan, PAS adalah parti tertua dalam negara kita. Dan dalam fasa sejak PAS dibentuk, yang asalnya tokoh-tokoh di dalam PAS juga berada dalam UMNO sewaktu penubuhan UMNO. Kemudiannya berlaku pecahan dan wujud dua entiti. Dan ini adalah dua parti yang tertua dalam negara kita yang telah kita saksikan dalam perjalanan politik yang panjang yang sudah mencecah 8 dekad ini. Kita dapat memahami apa formula yang baik bagi negara, apa pendekatan yang harus kita ambil, kerana kita ada pengalaman 7 ke 8 dekad yang panjang. Kita bukan lagi parti yang berteori-teori atau parti yang mencuba-cuba. Ya, kita tahu apa yang kita nak capai. Antaranya ialah kita ingin memastikan negara ini pentadbirannya mesti bertunjangkan kekuatan orang Melayu Islam, dan untuk itu orang Melayu dan orang Islam ataupun parti-parti Melayu dan parti-parti Islam mestilah mencari jalan dan berikhtiar supaya dapat bergabung tenaga dan tidak berlaku perpecahan yang membolehkan kita kehilangan bargaining power dan kehilangan kuasa. Dan bila kita menyebut begitu, tidaklah pula bermakna Melayu Islam itu satu pengasingan daripada kelompok yang bukan Melayu dan bukan Islam. Dan ini perlu dihurai, kerana kalau tidak orang melihat ini sebagai satu pendekatan yang bersifat racial ataupun pada perkauman. Tapi yang kita maksudkan di sini ialah bukan daripada sudut perkaumannya, tapi kelompok teras mesti mengambil tanggungjawab
mewujudkan kestabilan. Dan kestabilan, oleh kerana kita masyarakat majmuk, sangat penting ada kestabilan. Bila nak pada kestabilan, kena ada trust, kena ada tunjangnya. Jadi penyatuan dalam konteks itu, dalam konteks untuk memastikan negara yang majmuk begini, orang Melayu dan orang Islam mesti mengambil tanggungjawab memimpin penyatuan, tetapi tidak dengan meminggirkan kawan-kawan kita yang bukan Melayu dan bukan Islam. Malah apabila kita dah selesai mewujudkan satu penyatuan, hendaklah menjadi agenda kepada penyatuan Melayu dan Islam itu untuk memberikan keadilan, memberikan perlindungan, memberikan tempat, memberikan hak seperti mana yang telah dijamin dalam perlembagaan kepada kawan-kawan kita yang bukan Melayu, bukan Islam. Itu maksudnya. Ini bukan soal bersatu Melayu dan Islam against non-Malays and non-Muslim. No. Ini penyatuan sebagai satu kebertanggungjawaban untuk memastikan negara kita mempunyai sistem politik yang bertunjang, yang berakar, yang boleh mewujudkan kestabilan yang turut akan dapat dinikmati bersama oleh kawan-kawan daripada kalangan bukan Melayu dan bukan Islam. Jadi kalau kita perhatikan ini, kita kena faham satu perkara bahawa pada masa ini negara sedang menghadapi masalah. Pertama, masalah itu timbul daripada perpecahan di kalangan politik-politik orang Melayu dan Islam. Kita kena terima realiti bahawasanya keadaan ini tidak serupa dengan waktu kita mula menubuhkan negara dulu, di mana orang Melayu dan orang Islam membekalkan ataupun mewujudkan tapak kestabilan. Sebaliknya sekarang, politik Melayu dan Islam agak bercempera, tidak tahu siapa lagi memainkan leadership role. Kalau dulu UMNO memainkan leadership role bersamanya, diikat satu gabungan yang besar. Sekarang UMNO sendiri meninggalkan peranan itu, dia menyertai pula kelompok daripada kalangan tidak dasarnya bukan perjuangan Melayu Islam. Jadi bila UMNO sendiri lari daripada tanggungjawab itu, kita dapati ada satu vacuum daripada apa yang tinggal. Dan vacuum itulah perlu diisi oleh PAS dengan memainkan peranan yang lebih ke depan lagi untuk memimpin dan menggerakkan usaha penyatuan. Termasuk menarik UMNO ke dalam kelompok penyatuan. Menarik UMNO keluar daripada UMDAP kepada satu muafakat dan kerjasama yang lebih cenderung kepada kriteria-kriteria muafakat nasional yang kita telah bentuk satu ketika dulu separuh jalan. Jadi itu satu masalah. Masalah yang kedua, kita dapati kerajaan yang ada ini menemui kegagalan. Kegagalan misalnya dalam nak membentuk dan meyakinkan rakyat dari segi kesatuan ataupun perpaduan nasional. Hari-hari kita akan dengar antara UMNO dengan PH akan bergaduh, serang-menyerang satu sama lain, dan kemuncaknya pilihan raya Johor, mereka bertempur secara head-on. Ini bermakna walaupun mereka berada dalam kerajaan, mereka sendiri tak dapat memberikan satu kestabilan. Itu satu. Yang keduanya, prestasi kerajaan itu sendiri. Bukan lagi menjadi rahsia, misalnya keadaan kerajaan yang sekarang ini tidak memberikan satu comfort ataupun keyakinan kepada business community. Dan ini bukan menjejaskan orang Melayu sahaja, tapi dia lebih menjejaskan masyarakat Cina yang mempunyai harapan yang tinggi pada DAP, tapi DAP yang menjadi kerajaan bukan DAP yang mereka harapkan. Dan ini kita tengok isyarat daripada masyarakat Cina dengan jelas kita lihat dalam pilihan raya yang terakhir, terutama sekali pilihan raya negeri Sabah. Jadi ini kerana kegagalan kerajaan yang DAP berada di dalamnya, kegagalan kerajaan yang yang UMNO berada di dalamnya. Selain pada itu, kegagalan daripada sudut membendung kos sara hidup, kegagalan kerajaan dari segi memperkenalkan beberapa dasar atau tindakan yang bercanggah dengan hati nurani rakyat, tentang misalnya percubaan untuk meluluskan rang undang-undang pembaruan bandar URA, ataupun tindakan kerajaan menandatangani ART, the Reciprocal Agreement, Trade
bilateral agreement antara Malaysia dengan Amerika Syarikat. Jadi ini kegagalan-kegagalan dalam menangani isu yang menimbulkan keresahan. Ya. Dan juga kita dapati walaupun berlaku usaha kerajaan cuba menurunkan harga minyak dan macam-macam yang kerajaan cuba nak memperbaiki populariti mereka, tapi secara keseluruhannya keadaan tetap juga tidak bertambah baik. Jadi kita ada masalah perpaduan nasional yang kelihatan tidak beres. Kita lihat kerajaan di kalangan kelompok kerajaan yang tidak berharmoni. Kita juga lihat kerajaan tidak menunjukkan prestasi yang diharapkan dalam sektor bisnes dengan masalah fiskal polisinya, masalah subsidi bersasarnya dan sebagainya. Jadi digabungkan semua ini, majoriti rakyat merasakan kita dah beri peluang pada kerajaan ini, ke hadapan kita perlu berusaha untuk memperbaiki keadaan dengan menukarkan kerajaan. Jadi inilah satu perkara yang menjadi satu cabaran yang besar kepada pemain-pemain politik dan kita sedang mencari satu jawapan dan mencari satu jalan keluar. Jadi pilihan raya Johor ini adalah permulaan kepada satu perjalanan politik negara kita untuk memperbaiki keadaan.